Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber Kemaran Raya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berdabadu, let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ada satu posting ni, aku rasa aku kena bagi pandangan lah. Adakah ni rutin korang? Gadis luar rasa bimbang ramai kaum lelaki queue beratur-beratur beli air manis depan masjid lepas solat Jumaat. Sudah. Serba salah orang Malaysia ni. Nak beratur beli air pun orang nak komen bagai. Kita tengok video dia sama-sama. Let's go. Assalamualaikum and hi. So I was driving and Oh, so happened I passed by in front of the cakap orang putih. Yang beli-beli. And at this hour baru lepas solat Jumaat. And in front of the mosque banyak jual makanan minuman. And a lot of these stalls were selling drinks and air manis macam satu jug tu RM5 macam tu, and semua air colour-colour. And the buyers were queuing and semua lelaki yang baru keluar masjid. I'm like, excuse me, is this some kind of the routine that you guys had every time after solat Jumaat? I macam risau, okay. For the first time, I macam, wow, ramainya. And semua beli air manis. Ini merisaukan, okay. So every single Friday, once a week, but every single Friday ke? Is a question mark. I'm not accusing, okay. Oh, siapa dia ni? Melalui platform X baru-baru ini, seorang gadis yang merupakan dietitian. Okay, alright. Kenapa pelat kan? Tak boleh cakap Melayu betul-betul. Ni keluar sikit daripada tajuk lah. Nak tunjuk engkau ni seorang yang educated ataupun terpelajar kan. Tak payah nak cakap nak cakap bahasa orang putih sangat. Mix sikit-sikit tu boleh lah. Ni kau macam dah duduk UK 18 tahun. Cakap Melayu pun ada bunyi macam pelat-pelat sikit. Ini pandangan peribadi lah. Itu adalah pandangan seorang dietitian lah. Dietitian ni dia pakar pemakanan lah. Dia level yang tinggi. Macam aku ni fitness nutritionist. Bawah sikit nutritionist je. Dia macam ni. Okay. Betul. Yang gerai-gerai dekat masjid lepas main Jumaat tu, orang buka tu, kebanyakannya adalah makanan ataupun pilihan yang tak berapa sihat sangat. Dia tak adalah jual salad ke, jual rumput ke, kan, daging grill ke, tak ada. Yes, kebanyakannya memang jual air jagung, air manis, gula sampai 3 sendok, apa semua kan. Tapi kan, cik kak dietitian, alah, seminggu sekali je, tak adanya masalah, kan. Kata dietitian mesti tahu, kalau seminggu sekali je, itu yang dia amalkan, minum air manis. Tapi selebihnya, dia balancekan ataupun imbangkan dengan mungkin aktiviti yang sihat, pergi main futsal ataupun pergi main badminton, dan hari-hari yang lain mungkin dia tak minum lah air-air yang tak sihat, makanan tak sihat ni dia tak makan. Tak ada masalah, kan. Jadi janganlah serius sangat. Alah, nak tunjuk kau tu dietitian sangat, tak payahlah. Bukannya sekali engkau minum pada masa itu terus kau kencing manis terus, ataupun terus kau jadi obesity. Tak ada. Benda tu pun ambil masa juga. Dan dari sudut kelakian pulaan, masa ni je lah kami-kami ni nak me time. Lepas mayang lepak-lepak dengan laki kejap, sebab waktu lunch pun macam lama sikit. Nak sembang-sembang, nak borak-borak. Alah, minum pun satu tu je, satu kontena plastik yang kecil. Tak adalah minum satu jug. Borak-borak. Lepas tu kami balik, kan. Tak adalah lepak situ sampai 18 cawan nak minum air jagung manis ke, cendol ke. Tak ada. Minum tu dah kenyang, balik. Melainkan kalau minuman-minuman tepi jalan apa semua, kau minum hari-hari. Jadi minuman ruji, pagi minum, tengah hari minum, malam minum, hari-hari minum, yang macam mixi lah apa semua tu kan. Yang ada setengah orang memang hari-hari dia minum benda tu. Yang itu bahaya. Ditambah pula dengan gaya hidup yang tak balance, tak senaman, banyak main telur, banyak yang rehat dekat rumah, tidur, tak melakukan aktiviti-aktiviti bersukan. So, check out dietitian. Chill lah. Alah, tak ada benda sangat lah benda ni. Aku ingatkan memang hari-hari minum air tepi jalan, lepas tu minum sekali sampai 18 jug ke benda ke. Tak ada pun. Biasalah tu. Kan, ni fitness trainer, fitness nutritionist. Aku pun minum juga benda-benda ni.
Dan aku sarankan juga kena buatlah medical check up, buat medical screening, pergi check 3 bulan sekali ke, 6 bulan sekali ke, check kau punya gula, kolesterol, uric acid, kau punya condition buah pinggang, hati apa semua tu lah, untuk memastikan gaya hidup engkau tu sihat. Tapi kalau macam dia punya bacaan tak berapa baik, maknanya kau dah start kena ubah kau punya gaya hidup. Dan mungkin aku boleh sarankan kepada Cik Kak dietitian ni, banyak lagi benda-benda yang boleh perlu diberi penekanan. Macam itulah orang minum yang mixu hari-hari, Starbucks minum hari-hari apa semua tu kan, makanan-makanan viral, food valley apa semua tu kan, yang mochi-mochi yang orang makan hari-hari apa semua tu kan, yang tu lagi bagus. Rokok ada kena dengan dietitian ke? Samalah, tegur je lah sekali. Yang vape apa semua tu, yang tu yang patut engkau buat video bagi penekanan supaya orang stop buat. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Semoga semuanya dikurniakan kesihatan baik, dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi ni dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Alah, tak payahlah nak serius sangat. Seminggu sekali je. Me time.